Ini adalah bukti pendapatan pasif yang saya buat masa saya tidur, pergi bercuti dengan family dan 2 bulan tak upload konten. Kalau anda dah rasa penat kerja 9 to 5 dengan gaji yang cukup-cukup makan dan tengah cari cara nak buat extra income secara pasif, video ni memang untuk anda. Berita baiknya, cara buat pendapatan pasif ini bukan cuma untuk orang yang memang dah banyak duit ataupun dia itu influencer, tapi sesuai untuk siapa saja, terutama kalau anda ada kerja tetap dan nak tambah pendapatan tanpa perlu menggunakan banyak tenaga dan masa anda. Sebenarnya ada cara mudah untuk jana income pasif yang ramai orang tak cakap ataupun maybe mereka ni terlepas pandang. Dalam video ni, saya nak kongsi 5 cara buat income pasif yang senang dan boleh bantu anda buat duit tanpa perlu makan banyak masa setiap hari. Saya cadangkan anda gunakan masa sejam je sehari atau lebih kurang 5 jam je seminggu untuk dapat income pasif ni. Kalau anda tengok video ni betul-betul, saya akan share juga shortcut cara anda boleh buat kelima-lima cara ni dengan lebih cepat. Ada yang saya akan tunjukkan cara, bukan anda yang buat, tapi anda boleh suruh orang lain buatkan untuk anda. Anda cuma bagi idea dan selebihnya orang lain akan buatkan untuk anda atau AI yang akan buatkan untuk anda. Cara ketiga dalam video ni saya akan share, anda boleh buat pendapatan pasif 100% dengan gunakan AI sahaja. Cara ketiga ni anda tak perlu menjual, fikir idea video konten atau apa je yang anda tak suka sebab semuanya AI yang akan buatkan. Anda hanya perlukan sejam je seminggu. Jadi disclaimer, ini bukan skim cepat kaya, ini strategi sebenar yang anda boleh mula sekarang, tak kira latar belakang, kemahiran atau berapa pun gaji anda. Sebelum tu, saya nak bagi tahu yang pendapatan pasif ni kita kena kerja sikit yang nak dibuat pada permulaan. Lepas tu barulah sistem yang kita dah set up akan bekerja untuk buat duit untuk kita, walaupun kita tengah tidur. Jadi mindset anda kena betul sebelum anda mula buat kerja yang high impact yang bakal bagi anda passive income selepas ini. Jom kita tengok caranya. Cara pertama ialah buat produk digital. Tak kisahlah e-book ataupun buat online course, gunakan AI. Bayangkan anda buat sesuatu berkali-kali tapi anda dapat bayaran berkali-kali. Itulah magicnya produk digital. Statistik menunjukkan bisnes online course ni akan mencapai angka $370 bilion pada tahun 2026. Ini bermakna orang ramai akan lebih cenderung untuk beli panduan berbayar untuk selesaikan masalah mereka. Ada lebih 3 bilion orang buat search kat Google atau YouTube setiap hari untuk cari jalan nak selesaikan masalah-masalah mereka. Tapi kenapa orang nak beli panduan berbayar sedangkan mereka boleh dapat free information kat internet? Sebabnya panduan berbayar ni jimatkan masa orang dari nak cari beratus information dekat Google ataupun kena tengok berpuluh video di YouTube. Terutamanya benda yang melibatkan pembelajaran yang agak panjang, contohnya tentang cara nak jadi YouTuber ke ataupun nak buka bisnes ladang ke atau apa saja. Orang buat duit beribu ringgit jual e-book, cara nak mulakan bisnes ternak ayam pun ada. Contohnya, bayangkan anda seorang peminat fitness tapi bukan jurulatih yang bertauliah. Tapi anda ada rutin senaman rumah yang membantu anda sihat masa pandemik dulu. Jadi anda boleh tulis e-book bertajuk 30 hari fit, tak perlu pergi gym. Dalam buku tu anda kongsi langkah-langkah senaman, gambar contoh dan juga tip motivasi. Lepas tu anda upload e-book ke platform macam Gumroad contohnya, letak harga yang mampu milik dan boleh promote dekat media sosial. Hasilnya, e-book anda terjual bukan sahaja kat Malaysia tapi dekat seluruh dunia. Anda dapat duit pasif daripada minat anda tanpa perlu simpan stok ataupun kerja lebih. Cuma kalau rajin boleh update atau sekali-sekala buat promosi dekat social media. Kadang-kadang panduan simple yang selesaikan masalah kecil pun boleh hasilkan duit pasif yang konsisten. Kalau anda nak dapatkan panduan lengkap untuk buat produk digital anda sendiri dan belajar buat dengan cara yang pantas, boleh klik link kat ruang description kat bawah. Tapi kalau anda rasa tak nak buat digital produk anda sendiri, jangan risau, cara seterusnya ni memang sesuai untuk anda. Cara buat duit tanpa hasilkan produk anda sendiri. Sebelum saya share cara seterusnya, saya nak share pasal perniagaan yang takkan rugi yang lebih penting, iaitu buat saham akhirat sempena Ramadan yang mulia ni. Saya nak share pasal satu organisasi yang tengah buat kerja amal besar-besaran kat seluruh dunia, khususnya Bumi Syam, iaitu Global Hayat. Jadi apa itu Global Hayat?
Diasaskan pada 15 Mac 2024, Global Hayat ni NGO antarabangsa yang fokus nak bantu komuniti yang memerlukan. Misi diorang beri kesedaran, jalankan projek bantuan dan bekerjasama dengan NGO lain serta kerajaan untuk bantu lebih ramai orang. Apa yang Global Hayat buat? Bantuan sosial, tolong orang susah, pastikan diorang dapat keperluan asas untuk kelangsungan hidup. Pendidikan, bantu kanak-kanak untuk dapat pendidikan berkualiti. Dakwah, sebarkan kesedaran pasal Islam. Kelestarian, projek-projek jangka masa panjang dan mampu bertahan lama. Dan juga pembangunan infrastruktur, iaitu bina dan baik pulih tempat tinggal yang selesa. Antara projek best diorang yang pertama adalah Ramadan Hayat, iaitu projek khas bulan Ramadan, bagi makanan berbuka, kotak makanan, bantuan keperluan asas untuk mereka yang memerlukan dan hadiah hari raya. Kedua, air bersih Hayat for Gaza, bantu orang Gaza dapatkan air bersih sebab ramai yang struggle nak dapat air minum setiap hari. Jadi kat mana bantuan yang diorang salurkan? Mereka salurkan bantuan ke Palestin, Lebanon, Syria, Jordan, Turki, Yaman, Indonesia, Malaysia dan banyak lagi. Fokus utama diorang adalah untuk lindungi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Jadi macam mana anda boleh bantu? Kalau anda rasa inspired nak tolong, anda boleh donate atau sebarkan tentang Global Hayat. Setiap sumbangan, anda boleh ubah hidup orang yang betul-betul perlukan bantuan. Jadi jom kita support Global Hayat. Klik link di bawah untuk info lanjut dan donate sekarang. Bersama-sama, kita boleh ubah nasib dan kehidupan mereka untuk jadi lebih baik. Cara kedua ialah buat affiliate marketing. Kalau anda suka kongsi pendapat atau buat review pasal satu barang atau servis, affiliate marketing boleh jadi cara terbaik untuk anda jana passive income. Konsep dia senang je. Anda promote produk orang lain dan setiap kali ada orang beli guna link anda dapat komisen. Affiliate marketing ni sesuai untuk semua orang, tak kira anda ada followers atau tak. Anda boleh mula dengan platform seperti Amazon, Shopee Affiliate, TikTok Shop Affiliate ataupun Lazada Affiliate. Kalau anda minat teknologi, boleh cuba program dari syarikat seperti Apple ataupun Microsoft. Anda minat kecantikan, banyak jenama skincare pun ada affiliate program sekarang. Contoh, bayangkan Amir ni, dia seorang pekerja pejabat yang suka beli gadget murah tapi berkualiti. Dia mula tulis review pendek dekat X dan media sosial yang lain, lepas tu dia letak link affiliate dia. Setiap kali ada orang beli melalui link dia, Amir akan dapat komisen tanpa perlu urus stok ataupun layan pelanggan. Yang bestnya, post atau review yang anda buat boleh jana duit selama berbulan atau bertahun, selagi ada orang beli guna link anda. Hanya perlu sekali usaha untuk tulis atau buat video, tapi hasilnya berterusan. Sebenarnya saya ada tulis e-book tentang cara nak buat duit dengan affiliate marketing. Saya tunjukkan step by step cara nak buat dalam e-book tu. Komen kat bawah e-book affiliate, saya akan share link tu dan bagi percuma kepada anda yang komen dekat bawah ni sahaja. Dan kalau anda nak tahu satu cara yang lebih santai dari jadi affiliate, cara seterusnya saya nak share cara buat duit dengan aset digital yang anda tak perlu cipta sendiri dan anda boleh guna 100% AI. Sebelum saya share cara ketiga, sudah kiranya kalau anda bantu saya dengan tekan butang subscribe dan butang like. Saya tengah dalam usaha nak capai 50,000 subscriber ni. So, boleh tolong ya? Cara ketiga, upload gambar AI ke platform Adobe Stock. Kalau anda tak pandai ambil gambar profesional, tak ada kamera mahal, jangan risau. Sebab sekarang anda boleh jana duit dengan menjual gambar yang dihasilkan oleh AI. Anda boleh luangkan masa sejam sehari ataupun seminggu sekali je untuk hasilkan gambar AI dan hantar ke Adobe Stock untuk dijual. Anda tulis je beberapa prompt perkataan kat platform AI tu, kemudian AI yang akan buatkan gambar untuk anda. Jangan risau sebab kejap lagi saya akan share kat mana nak belajar buat semua ni. Ini adalah sebahagian hasil orang Malaysia yang jual gambar AI di Adobe Stock. Ada yang buat 500 hingga 2,000 sebulan secara pasif. Dari habiskan masa duk layan drama Korea, movie Mak Saleh dan Netflix, boleh bagi sikit masa juga untuk buat duit secara pasif. Dan ini adalah peluang paling mudah untuk buat passive income. Anda tak perlu buat design sendiri, tak perlu tunjuk muka, tak perlu menjual, tak perlu buat iklan, fikir video konten, tak perlu viral dekat TikTok, tak perlu buat live, tak perlu servis pelanggan, post barang dan tak perlu ada website. Jika anda buat dengan betul, gambar yang anda upload boleh terus jana duit berbulan atau bertahun lamanya
tanpa anda perlu buat apa-apa lagi. Jadi kalau anda nak belajar dan mula buat duit dengan gambar AI, anda boleh klik link kat ruangan description ya. Cara keempat ialah buat faceless YouTube, tapi cara ni bukan anda yang buat. Bayangkan anda dapat jana duit dari YouTube tanpa perlu bercakap depan kamera atau edit video sendiri. Cara ni namanya YouTube Automation. Anda hanya perlu fokus pada strategi dan topik yang ada permintaan tinggi, manakala kerja teknikal yang anda tak suka atau tak pandai, anda boleh outsource. Ini macam mana nak buat? Cara yang saya buat sekarang, saya cari idea ataupun topik trending, tulis skrip, suara voice over, saya buat sendiri. Sekarang ni sejak ada AI, cari idea dan buat skrip pun saya dah minta ChatGPT buatkan. Dalam circle saya ada share cara nak buat skrip guna ChatGPT. Dulu saya perlukan dalam 2 jam untuk buat skrip, tapi sekarang Alhamdulillah just ambil masa 10 ke 15 minit je. Saya tinggal edit sikit-sikit skrip yang ChatGPT buatkan untuk saya. Editing pula saya outsource pada editor saya. Dengan buat macam ni, saya jimat masa berjam-jam sebab tak perlu dah edit video sendiri. Atau kalau anda betul-betul kurang masa, tak ada masa nak buat, anda boleh upah penulis skrip dari platform freelance macam Fiverr untuk sediakan skrip untuk anda. Dan anda boleh gunakan AI voice over seperti Eleven Labs untuk gantikan suara anda bercakap dalam video, dan lepas tu cari editor video dari Upwork ataupun Fiverr untuk kerja-kerja editing. Anda boleh juga cari freelancer untuk buat kerja-kerja tadi dekat Facebook group ataupun dekat X. Selain daripada dapat duit dari bilangan views yang channel anda dapat, anda boleh buat affiliate marketing atau jual produk sendiri daripada konten yang anda buat. Saya cadangkan anda buat konten yang evergreen, konten yang bantu selesaikan masalah orang, supaya anda tak pernah nak kejar views dan cari topik yang trending, tapi masih boleh buat duit secara pasif sebab video anda sentiasa orang cari untuk selesaikan masalah mereka. Saya ada share cara yang lebih detail dalam komuniti faceless YouTuber saya. Boleh klik link kat bawah untuk join. Setakat ni saya dah share lebih 55 tutorials yang anda boleh terus buat tentang cara nak buat duit dengan cara ni. Siap ada group support untuk anda berjaya dengan lebih cepat kalau anda join circle saya. Link ada kat bawah ya. Dan walaupun cara ni mengambil masa sikit untuk permulaan, tapi bagi saya cara ni adalah salah satu cara terbaik untuk membina pendapatan pasif dalam jangka masa panjang. Cara kelima, saya gabungkan cara kedua dan juga dengan cara keempat. Saya panggil cara ni Tube Profitus. Apa yang saya buat, saya combine buat konten di YouTube dan dalam masa yang sama buat affiliate marketing untuk dapat income tambahan daripada konten tersebut. Saya buat 1-2 konten je sebulan, tapi dengan konten tu boleh jana 4 hingga ke 5 angka sebulan tanpa perlu kejar views dan kejar subscribers, sebab saya target konten tu pada orang yang betul. Jadi saya tak perlukan konten yang viral. Untuk monetize pun saya tak perlu dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan, sebab anda dah boleh mula buat duit kalau ada orang beli produk yang anda promote dari link affiliate anda. Sekarang ni pun YouTube dah bekerjasama dengan platform shopping lain macam Shopee, so lagi mudah anda nak buat affiliate dari video YouTube anda, sebab orang boleh terus je klik produk affiliate yang muncul kat video-video yang anda buat. Jadi dekat sini anda boleh dapat 2 jenis passive income. Yang pertama, income daripada views video YouTube anda, dan kedua, income daripada hasil jualan produk affiliate. Saya ada share cara ni lebih details dalam tutorial Launchpad saya. Boleh klik link di bawah kalau nak tahu caranya. Jadi, yang mana satu cara yang anda rasa paling menarik dan sesuai untuk anda cuba? Kongsikan pendapat anda dalam komen kat bawah. Anda kena ingat, walaupun sampai berbuih lah saya cakap kat sini, benda ni takkan jadi kalau anda tak mulakan langkah pertama. Pentingnya mindset yang betul. Jangan asyik bagi alasan tak boleh lah, itulah, inilah. Kalau macam tu, apa pun tak boleh. Perjalanan ni saya akui agak struggle pada permulaannya. Tapi hasil yang bakal anda dapat sekiranya anda bersabar, sangatlah manis. Kalau anda nak tengok lagi video tentang cara buat duit online, anda boleh tonton video ni. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan loceng supaya anda tak terlepas video seterusnya daripada saya.